these ladies like, big deals, straight shows like, make it this, make it that like, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syafiqah binti Ilyas, KID 2412042261. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Pendidikan Islam di Malaysia bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu sekitar abad ke-14. Pada peringkat awal, pembelajaran dijalankan secara tidak formal di surau, di masjid dan juga di rumah para ulama. Masyarakat ketika itu mempelajari asas agama seperti Al-Quran, akidah, ibadah dan akhlak. Seterusnya, pendidikan Islam berkembang melalui penumbuhan institusi pondok yang menjadi pusat pembelajaran agama secara lebih mendalam. Kemudian, lahir pula madrasah yang mempunyai sistem pembelajaran dan kurikulum yang lebih tersusun. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan mula mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan negara melalui pelbagai dasar dan penumbuhan institusi pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan Islam di Malaysia sentiasa berkembang mengikuti peredaran zaman. Namun, masih mengekalkan matlamat utamanya, iaitu melahirkan insan yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Saya akan menerangkan tentang kompetensi profesional guru pendidikan Islam. Kompetensi profesional bermaksud keupayaan guru menguasai ilmu, kemahiran dan nilai profesional dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru pendidikan Islam bukan sahaja perlu menguasai ilmu agama, malah perlu tahu cara menyampaikan ilmu dengan jelas dan berkesan. Selain itu, guru juga perlu mempunyai kemahiran merancang pengajaran, mengurus kelas dan menilai pencapaian murid supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Di samping itu, guru pendidikan Islam perlu menjadi contoh teladan kepada murid melalui akhlak, disiplin dan tingkah laku yang baik. Ini karena murid bukan sahaja belajar melalui pengajaran guru, tetapi juga melalui contoh yang ditunjukkan. Kesimpulannya, guru pendidikan Islam yang profesional ialah guru yang mempunyai ilmu, kemahiran dan akhlak yang baik supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Semana binti Muhammad Abdul Halim. Nombor matrik KID 24120425. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai peranan sifat kepribadian guru serta pelaksanaannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama sekali kita lihat kepada peranan sifat kepribadian guru. Ia ni merupakan satu perkara yang sangat penting sebab guru ni bukan hanya sekadar mengajar dalam kelas, tetapi ia menjadi contoh kepada murid-murid. Maksudnya apa sahaja yang kita lakukan, macam cara guru bercakap, cara kita berpakaian, cara kita layan murid dan cara kita menyelesaikan masalah, itu semua akan diperhatikan oleh setiap murid tu. Sebabkan itulah seorang guru pendidikan Islam ni perlu mempunyai akhlak yang baik, kerana murid tu akan lebih mudah mencontohi perbuatan seseorang guru tu berbanding hanya mendengar nasihat kita lah. Selain itu, guru juga perlu mempunyai sifat amanah, jujur, sabar, penyayang dan bertanggungjawab. Macam contohnya seorang guru tu bersabar dalam mengajar anak-anak murid yang lemah dalam sesuatu pelajaran. Jadi bila mana murid nampak guru tu bersabar melayan kerana anak muridnya, murid tu akan rasa dihargai dan tidak akan takutlah nak belajar dengan guru tersebut. Seterusnya, kepribadian guru ni juga dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dengan guru kan. Macam contoh, bila mana mereka ni ada hubungan yang baik dengan guru, diorang tu akan lebih selesa untuk bertanya dan berbincang tentang sesuatu pelajaran yang mereka tak faham. Jadi bila guru menunjukkan sikap perhati, lepas tu guru ambil berat tentang mereka, diorang tu akan rasa lebih yakin, lebih semangat dan lebih aktiflah semasa proses PDP itu berjalan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pelaksanaan kepribadian guru itu dalam pengajaran dan pembelajaran.
dalam proses PDP, guru pendidikan Islam tu perlu mengamalkan nilai-nilai mulia. Bukan sahaja melalui pengajaran, tapi juga kena buat nilai mulia tu melalui tingkah laku kita. Maksudnya tingkah laku dalam seharian dalam kelas lah, semasa kita mengajar. Macam contoh, guru tu memulakan kelas tu dengan memberi salam kepada murid dan mengajak mereka membaca doa sama-sama. Perkara ini kita nampak mudah sahaja, tetapi amalan ini sebenarnya membantu membentuk adab dan mengingatkan murid tu supaya sentiasa meletakkan Allah tu sebagai keutamaan dalam menuntut sesuatu ilmu. Selain itu, guru juga perlu menggunakan kaedah pengajaran yang menarik. Contohnya, menggunakan pengajaran yang menarik tu, contohnya seorang guru tu boleh menggunakan slide, video, ataupun buat sesuatu permainan secara berkumpulan, ataupun aktiviti-aktiviti mengenai pendidikan yang kita dah mengajar waktu tu. Maksudnya setiap topik tu, akhir tu kita buat aktiviti lah mengenai sesuatu topik. Jadi kat sini pembelajaran kita tu akan membuatkan murid tu lebih rasa seronok dan diorang tu akan lebih fokus dan lebih faham isi pelajaran pada waktu tu. Di samping itu, guru ni perlu mempunyai sifat adilah terhadap setiap murid tanpa memilih kasih. Maksudnya guru tak boleh asing budak yang lemah-lemah, budak yang pandai-pandai, tidak boleh. Kerana setiap murid tu mempunyai tahap kebolehan berbeza-beza. Jadi guru tu perlu memberi peluang kepada setiap murid, memberi peluang yang samalah pada setiap murid untuk mereka tu belajar, dan kita perlu memberi pembinaan dan mengikut kemampuan mereka. Oleh itu, guru pendidikan Islam bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu, tapi dia juga perlu menunjukkan akhlak yang baik dari setiap tindakan apa yang tapi guru juga perlu menunjukkan akhlak yang baik dari setiap tindakan supaya ia boleh menjadi satu contoh teladan kepada murid dan generasi yang akan datanglah, supaya mereka dapat melahirkan generasi yang berilmu serta berakhlak mulia. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amirul Syafiqah binti Muhammad Yazid, KID 24120439. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan mengenai tajuk cabaran dan peluang guru pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam memikul amanah dan tanggungjawab yang sangat besar. Tugas kita bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan atau fakta semata-mata, tetapi lebih utama adalah menjadi pembentuk sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar selari dengan tuntutan agama. Namun, dalam melaksanakan misi mulia ini, kita tidak lari daripada berdepan dengan pelbagai ujian dan realiti semasa. Jadi, dalam video ini, kami akan membedah dan mendedahkan bersama apakah cabaran yang perlu ditempuhi dan apakah peluang besar yang boleh kita manfaatkan untuk menjadi guru yang lebih efektif. Pertama sekali, mari kita lihat daripada sudut cabaran. Pertama, pengaruh globalisasi dan modernisasi. Dunia tanpa sepadan mendedahkan pelajar kita kepada pelbagai budaya asing dan ideologi yang kadang-kala bercanggah dengan nilai murni. Ini menjadi satu ujian besar kepada guru kerana kita perlu bersaing dengan pengaruh luar untuk memastikan pegangan agama pelajar itu tetap kokoh. Yang kedua, beban tugas yang kompleks. Realitinya sekarang, guru bukan sahaja mengajar, kita juga terlibat dengan urusan pentadbiran, dokumentasi yang banyak, serta aktiviti co-curricular. Situasi ini kadang-kadang menyukarkan kita untuk memberi fokus sepenuhnya dalam menyediakan pengajaran dan pembelajaran PDPC yang benar-benar berkualiti dan inovatif. Yang ketiga, aspek pedagogi dan kemahiran. Pendidikan kini menuntut pendekatan yang berbeza, keperluan untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun hebat, serta pendekatan abad yang ke-21 menuntut kita sentiasa meningkatkan kompetensi diri. Kita tidak boleh kekal dengan cara yang lama semata-mata, perlu juga sentiasa belajar agar tidak ketinggalan zaman. Okey, untuk lebih mudah faham, mari kita ambil contoh yang mudah. Bayangkan dalam kelas, pelajar hari ini lebih cepat mendapat maklumat daripada media sosial berbanding penerangan guru. Jadi ada masanya mereka terdedah kepada informasi yang salah dan budaya bebas. Di sinilah cabaran guru pendidikan Islam. Ini bagaimana untuk menjelaskan konsep Islam itu mudah, relevan dan menarik, supaya pelajar tidak terpesona dengan budaya luar yang merugikan. Namun, di sebalik setiap cabaran itu pasti ada peluang yang terbentang luas. Peluang pertama, kemajuan daripada segi teknologi ICT. Ini adalah aset paling besar kita sekarang. Teknologi maklumat dan komunikasi menawarkan pelbagai platform baru. Kita juga boleh menggunakan aplikasi digital, media interaktif dan sumber dalam talian untuk membuat pembelajaran kita lebih unik dan kreatif. Generasi pelajar sekarang adalah generasi Gen Z. Mereka mahukan sesuatu yang lebih visual dan pantas. Jika kita bijak menggunakan teknologi ini, penyampaian isi pelajaran akan lebih menarik dan mudah difahami, bukan lagi membosankan.
Okey, bagi peluang yang kedua, sokongan dasar kerajaan. Kita juga sangat bertuah kerana ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang memberi sokongan baru. Banyak program pembangunan operasional berterusan atau CPD disediakan untuk kita meningkatkan kemahiran. Ini bermakna guru pendidikan Islam mempunyai ruang yang sangat luas untuk berinovasi, berkreasi dan menjadi salah satu ejen perubahan. Sebagai kesimpulannya, cabaran yang dihadapi tidak seharusnya menjadi penghalang. Sebaliknya, dijadikan sebagai pembangkit kepada penambahbaikan diri. Dengan memanfaatkan teknologi dan sokongan yang ada, insya-Allah kita mampu melaksanakan tanggungjawab yang lebih efektif dan kita juga mampu melahirkan model insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. InsyaAllah itu sahaja daripada video kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, transformasi pendidikan Islam memerlukan guru yang berilmu, kompeten dan pribadi yang mulia. Cabaran semasa harus ditangani dengan bijak melalui pemanfaatan teknologi bagi melahirkan generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.